عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. Daripada Abi Ammar dan ada yang mengatakan Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, katakan kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang aku tidak perlu bertanya kepada sesiapa pun selain engkau. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqomah dengannya.